Yo, what's up guys? Korang pernah tengok sekarang ni dekat Sungai Petani kita ada buka satu kedai foreman yang baru, iaitu dekat Cinta Sayang, tepi jalan saja. Kedai foreman tepi jalan Cinta Sayang. Special kan? Ini adalah intro video ini. Dan tengok sampai habis. Okay, jom kita start video. Oh, ni fan ni. Ready dah fan ni. Brother, apa saya cepat sangat? You bukan pergi kedai baru? Balik dah? Ni bos je. Jom. Kita masuk dulu. Okay, off dulu. Buka bonet. Jom. Tak pernah cuci pun, setahun cuci sekali. Dia punya cat ni, laka dia tahan lama tau. Ni aircon. Buat tak apa. Uish. Aircon ada minyak ke air? Minyak aircon? Minyak. Semua kering, semua sana kering. Kita sudah check tadi. Kalau masuk 250 PSI dia. Dia tak cepat habisnya. Tapi dia dalam 2-3 minggu. 3 bulan lah. Maksudnya tak bawah 3 bulan lah. Dia mesti ada yang kita nampak sini. So dia tukar minyak saja? Kita kena buka tukar O-ring dia. Oh, O-ring saja. Aircon ada minyak meh? Ada dalam kompresor. Dia sistem dia ulang alik. Kompresor pump condenser, masuk filter, kompresor pump mesti ada minyak. Oh, okey. Dia ada piston, ada okey. Itu kena jalan minyak. So minyak tu I tak payah letak ah. Sekali kita masuk sekali. Oh, masuk sekali. Apa buat kita begitu lama pun tak tahu aircon ada minyak. Oh, dia kompresor dalam, dia faham lah kan. So kereta ni actually aku dah sidai lama. Setiap kali pump gas, lepas tu henti tak bawa. Pump gas balik rumah, pump gas balik rumah. Tapi kali ni sebab aku bukan malas, aku tak ada masa nak datang kedai ni. Dia actually dekat je dengan rumah aku. Sekali buat bagi dia tahan lama-lama sekali. Dulu pernah buat masa 2-3 tahun yang lalu, tempat lain yang bocor, angin bocor. Sekarang ni dia tempat lain bocor. So kita buat lah. Ni esok lah nak rushing pergi event Abang Man dekat Jam Besar. Ni dah pakai berapa lama dah? Berapa lama dah? Kereta pop dah. Push. Jangan joy ni. Ini jangan joy. Ini sekarang cun. Tu. Dalam pun baru lagi Oh. Ceret. Ni kedai dia. Depan sini kita pergi makan. Buat vlog kereta, buatlah sampai vlog makan pula. Sebab lapar kan. Nasi kampung, ikan bakar, ayam asam. Ui, macam mana nak lalu Jom lah. Makan dulu lah. Lapar lah. Jom, kat nasi ambil mana? Sana. Makan dulu guys. Buka aircon lah. Testing. Sejuk babe. Settle. Benda yang simple, kadang-kadang kita jangan fikir sampai susah-susah. Apa saya muka aku merah? Settle lah, settle. Esok dah boleh pergi event. Aircon sejuk beku. RX-7 FC. Servis je dekat Win Motorsport. Kita sebelum tukar fan kan, sebab sekarang Malaysia punya cuaca ni gila-gila punya tau. 40 lebih Celsius. Radiator actually aku beli punya masa dia dah tukar yang besar dah. Cuma clutch fan ni. Tetapi sekarang ni kita test tengok flushing air. Mungkin air dah lama kita tak buat flushing. Coolant kita letak yang baru. Kita test tengok. Sebab tiap-tiap kali aku duk tambah coolant saja. Kita try tengok. Aircon dah settle, coolant kita buat. Esok kita jalan event. Ni pun esok kita kasih jalan event. Tengok next time lain kali aku punya engine lebih kurang macam ni lah. Clean. Sebab ini kereta alun. Korang tengoklah sendiri betapa cleannya dalam. So aku punya engine cover tukar, yang ni tukar, turbo tukar, banana, tongkar, Larry Chen. Banyak. Aku dah beli siap-siap. Kita masukkan. Flushing. 它都水满了，它讲到一管ni. 后面一款， Sila toa mi lagi. 你那边 Ni kau ni Jetson radiator flush 大佬啊，清潔哎。喂，然後佢管就係可以豆啊，條條數。Dia muntah keluar. Tengok. Oh, ya siap.
喂，几百。 Max ECU Sport 嘛。後低乜嘢做？ A 啊你做，A 卡沒有？ โอเคครับ 你卡沒啊？Oh lama. Dia punya white juga oh. 啊，多謝佢，我哋見到啲阿特波。 哇 ，steam 一下，steam。嗱嚟可以試下隻小嚟，定啲病啦冇出來是冇聲啊，嗱看講一條，你可能定啲冇點嘅出來應該，我可能 air feel 冇上嘢嚇。要烘嘅啦，冇聲。哇，一 fin 一下，一 bearing steam oi. Aku tak boleh tahan oh. Aku punya kereta siap punya masa. Fit. Dengan sini aku nak recommend minyak hitam. Sekarang EXN sudah ada keluarkan engine booster, octane booster. Bermaksudnya korang tambah dekat RON 95, dia akan jadi up berapa horsepower. Macam example RON 97 dia lebih kurang macam orang pakai punya octane booster lah untuk letak dekat petrol. Baru launching saja. Dia belum send bagi aku tapi dah keluar dah ada dah. Siap. Air dah masuk, everything's done. Kalau temperature naik lagi, aku pun tak tahulah. Siap. Tengok sebelum jalan lah, aircon buka sebelum jalan, temperature 90. Nanti jalan kita tak tahulah. Tapi sekarang ni dah okey dah cuaca. Dah nak pukul 6, so dia tak panas lah sangat. Tapi okey lah. Apa kita parking dulu. Kereta ni ringan tau, sangat ringan tau ISO ni. A few moments later. Asap keluar. Sangat panas aku rasanya. Air bocor. Oh my god. Ya, air semua bocor. Itu pasal tadi ada bunyi tau. Popak macam ni. Aku rasa ada barang terjatuh. Ni kenapa pula ni? Timing belt kot. Bodoh sial. Timing belt. Timing belt patah. Ish. Macam mana ah? Aduh. Timing belt pecah. Babi sial. Esok nak rushing pergi event. Aku rasanya engine kong lah kali ni. Nyau nyau nyau. Ish. Timing belt pecah, temperature spike up sangat tinggi. Aku ingatkan sensor jatuh saja. Mana tahu, oh, aku tengah tunggu Alun datang. Nasib baik oh. RX-7. Wow. Sidai. Tertinggal dekat sini lagi. Malu lah semua orang tengok dekat aku. Tiap-tiap kali RX-7 kena. Tu pasal lah aku cakap rotary bukan senang nak bawa ah. Esok dah pergi event lagi. Belt dah hilang. Oh, Alun sudah sampai oh. Kau ada timing belt? 哦， Lihat itu從你邊啊？ 三空個，條條一拗出來嘛，真係啊！已經追了，出現錯。嗰邊房都做嗰度，其實都追。啊，無我也嚟其他嘅等你拎嘛， 有timing belt？我去入邊嚟整換啦。會使我導演單都？買隨數啦，整 OK 哦。誒，唔要緊咯，我單掉你嘛。啊，我去入邊嚟整換啦。嗱，誒，嚟好。出項我邊。哦，嚟，我叫啲嘢嚟。要一個 stopper 破啊！我看無。我看有啊。嗱，我哋 stopper。誒，叫我買笑。嗱，stopper 破。哦，係啊。啊。哦，嚟邊。กันเนี่ย 一本啲 stopper 是空嘅啦，炸水呢。一冚掉買海水流出來呢，然後然後一本車嗬，伊有10個 mm 嘅筆去測試你嘛，伊人冚掉，baru ada stopper，tembak. Air semua ni dia pancut, nasib baik tak kena engine bocor. Ini pecah. Tu bodi ya, tanjak ini ya lah. Barang yang simple, semua kereta boleh berlaku. Timing belt pecah. Lepas tu dia overheat. Air dia tak boleh tahan, panas sangat. Dia keluar kot stopper. Ya, ada kau ni. So engine tak masuk air. Engine bosur lah. Engine tak masuk air. Nasib baik ah. Esok boleh pergi event lagi. 你隨電可以看啲冰，tembak.
所以激掉啊。 OK，马路不要顶步行嘛，啊，不要顶步行，我就帮忙步行。对，对哦，風扇無吹鈴，無吹鈴，放邊聲，我就幫無行，夜水冇無行，伊冇吹機會哦，這邊會得閒冇 clip 有哦，馬路下就 stopper 估啊嘛，好啊嘛，伊冇等包。啊，你講好啦，伊無接 engine 啦，伊看啲冰袂當伊點捌啦。意思講古早了，我係一粒熱啊，temperature 啊，可能本是我 timing 嘅問題哦。但係導伊發聲，起甲140幾哦，他媽我個看了我了，我係把大把你去吹路了喂。了小小誒冇事啦。 DC 度500斤正咯， Siap, DC tu parking jeng, saya parking jeng. Ini bukan alunnya pasar tau ah. ini jalannya pasai. Ini saya punya pasar setiap kali kereta ada problem ah. Korang mesti nampak alun. Bukan alun. Jalan sini. Bukan alun buat rosak tau. Ini semua kereta pun boleh kena. Sebab ada dia lah, saya berani main kereta. Faham ah? Ya Eddie pun datang main tolong oh. Hantar barang. 好了，就是。OK 啊，这个我有了。 Ready stock topper. Tunjuk. Nih. Ha. Mana ha lama? Nih. Ha. Padan dah lah weh. Ayah tembak. Ayo sia-sia punya coolant habis duit. Semua sudah dekat lantai weh. Tengok sekarang masuk ayah ah. Sini sudah tak ada masalah. Ayah sudah tak keluar. So baru aku faham. Alun cuma basikal saja dia tak buat. Kereta bukan senang-senang. Ni nai. Gear pun boh ya. Ha. Start tengok lah. Harap tak ada masalah. Harap tak ada masalah lah. Ha. Hidup. Okay, balik kedai. Jom. Okey. Oh, balik kedai. Pergi tukar coolant. Tadi coolant semua sudah tinggal dekat lantai. Ayo. Cuci lantai. A few moments later. Stop, start. Ai. Air dah masuk ah. Ni semua sekarang dah settle lah. Air dah masuk ah. Coolant dah masuk ah. Bel semua okey dah. Alright guys, jumpa esok. Play car never dies. Nak main kereta kena berani. Bye bye.